sesungguhnya Rasulullah ini lebur sebelum berjumpa Allah lagi. Sebelum berjumpa Allah pun Rasulullah dah lebur dah. Itu makanya sebelum menerima solat, Rasulullah dah bersolat dah. Rasulullah bersolat di tempatnya Nabi Musa. Rasulullah bersolat di tempatnya Nabi Isa. Rasulullah juga bersolat di Baitul Muqaddis. Artinya di sini Rasulullah dah lebur dah sedari awal. Bukan sahaja lebur semasa menerima solat, bukan sahaja lebur di hadapan Allah. Dan begitu juga setelah berjumpa Allah, Rasulullah begitulah. Daripada awal sampai akhir, lebur baginda dalam wajah Allah. Lebur ini bukan erti tidak ada tangan, tidak ada kaki, tidak ada kepala. Lebur ini bukan erti baju tidak ada. Kalau lebur baju tidak ada, artinya kapas pun tidak ada lah. Lebur dalam arti kata sekalipun menjadi baju tetap aslinya kapas. Ini yang dikatakan lebur. Lebur daripada sikap keakuan. Lebur daripada sifat keberadaan diri. Sifat keakuan. Aku melihat, aku mendengar, aku gagah, aku ada, aku hidup. Lebur daripada sifat begini. Bukan lebur tangan, lebur kaki. Sekalipun ada tangan, ada kaki, ianya juga milik Allah. Ambil contoh baju. Kan ada baju. Ada lengannya, ada poketnya, ya, ada kancingnya, ada kolornya, ya, ada sakunya, dan bermacam-macam bentuk. Baju ya tetap ada. Macam mana nak binasakan baju? Macam mana nak meleburkan baju? Kerana baju itulah kapas, kapas itulah baju. Nak lebur macam mana benda satu? Permasalahannya ramai di antara kita menduakan baju lain, kapas lain. Bila baju ada, kapas ada, perlulah meleburkan salah satu. Kerana wujud dua. Wujud baju, wujudnya kapas. Tetapi jikalau wujud hanya satu, nak lebur apa? Begitulah baginda Rasulullah anda. Lebur baginda sebelum berjumpa Allah, semasa berjumpa Allah, dan selepas berjumpa Allah, Rasulullah tetap lebur dalam wajah Allah. Itulah makanya sebelum berjumpa Allah, sebelum solat pun dia dah bersolat. Solat itu lebur dalam wajahnya Allah. Itulah cara menerima solat baginda Rasulullah semasa Isra' Mi'raj di hadapan Allah, iaitu lebur dalam wajah Allah. Jadi Rasulullah itu selamanya lebur dan selamanya bersolat. Solat baginda Rasulullah tak pernah putus walaupun belum berjumpa Allah. Belum menerima solat, Rasulullah dah solat dah. Rasulullah dah lebur dah. Itulah kurang lebih anda. Jikalau tidak sefahaman, tidak sealiran, tidak sependapat, ayanda mohon ampun dan maaf. Kerana tempat kita berbeza, tingkatan kita berbeza. Jadi semestinya fikiran juga berbeza. Jikalau perbezaan pendapat, ampun dan maaf, bukan nak mengajak
bukan nak mengajar, bukan nak ajak suruh ikut. Hanya sekadar bertukar-tukar pendapat. Itu saja nak anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.